Jadi kita tak rasa kandang lembu tu busuk sebab dah sebati dengan hidung kita. Tapi bila salah seorang penduduk kampung tu keluar ke rumah kawan dia yang jual sabun, so dia dapat bau sabun tu wangi. So bila dia balik, baru dia buat perbandingan. Ish, kenapa bau tadi lain baru dia dapat rasa, rupanya ni busuk. Sebelum ni orang cakap busuk, kita tak terima sebab kita tak nampak wangi tu apa. Jadi orang yang bijak, dia tak kata tempat kau busuk, dia ajak, jom aku nak pergi buat kenduri ke rumah kawan aku ni, token minyak wangi kan, token sabun ke kan. Sampai sana dia, harum semerbak kat tempat dia. Tak boleh, walaupun dia tak rasa tempat dia tu busuk, tapi dia tak sampai tahap dia tak boleh tempat itu memang busuk. Dia tahu selesa je kan. Jadi tuan, selama ni kita hidup dalam suasana kehidupan bisaan Yahudi Nasara, kehidupan yang diajar oleh British, jauh daripada sunnah. Dekat sekolah pun daripada darjah 1 sampai form 5 kita diajar kencing berdiri. So bila orang tegur, kita tak boleh terima. Caranya kita keluar-keluarnya